analyze video tu, dia akan impact the overall process of production on the next video. So dia akan jadi lebih tambah baik, tambah baik, tambah baik. Dan idea dia adalah akan dapat lebih banyak engagement dan reach tu lebih bagus. Ebook daripada Gary V. So dia cerita pasal day trading attention. Ada satu elemen, dia sharekan satu framework ni macam mana kita nak implement social media strategic content. Di mana kita nak buat strategi untuk organic reach dalam kita punya social media. Tu yang menarik yang dia share tu adalah satu role yang ada dalam company dia adalah yang dia kena analyse balik data organic content yang dah dipost untuk dia tambah baik as a input kepada production team. So maknanya katakanlah dia tengok okay, video jenis macam ni yang mendapat lebih banyak engagement, yang lebih banyak reach, yang lebih banyak orang suka, retention rate dia tinggi, so dia akan bagi input tu kepada production supaya hasilkan lebih banyak video macam tu. So framework dia tu, saya lupa apa rule yang diletak kat belakang tu. Orang yang dia kena analyse input dekat belakang. Nanti saya akan buat another video lah kot supaya benda tu lebih clear. Dan saya kata satu role tu sangat penting lah sebab kita nak effort kita tu sentiasa tambah baik dari semasa ke semasa.